Astaghfirullahalazim. Ai zaman. Bayangkan umat Islam hari ni tak bersatu, malah bergaduh pula. Ni Allahu Akbar. Buat pertandingan boxing untuk nak tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan ikut ni cara Yahud dan Nasara lah. Allahu Akbar. Kita nampak satu perkara kebaikan, malah dia bukan ada apa pun sebenarnya, hanya dapat seronok aja benda ni. Sebenarnya kita ni sebagai orang Islam meraihkan pendapat, bukannya kita bertelagah, bergaduh sana sini, buat pertandingan apa semua ni. Kita ni beriman kepada Allah ke beriman kepada hawa nafsu? Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Ini perlawanan antara DMA Islam dan Abang Korai. Allahu Akbar. Kita boleh tengok lah kan, DMA Islam ni dia kalah kan, itu Abang Korai menang. Jadi pemandangan buat budak maskom kan, budak maskom